Pernah tak kucing korang tu muntah macam ni? Kalau pernah, mari kita kenali jenis-jenis muntah kucing. So, antara muntah kucing yang paling famous sekali adalah muntah kucing tu bila dia keluarkan makanan. Kalau kucing tu keluar makanan ataupun muntah makanan, itu bermaksud dia makan terlalu laju ataupun dia tak sempat nak digest pun dekat dalam tekak dia. Itulah menyebabkan dia muntah. Tidak bermakna makanan tu tak sesuai untuk dia. Yang kedua pula adalah hairball. Yang ni kerap kalilah berlaku dekat kucing-kucing yang bulu lebat macam kucing dekat dalam video ni. Kan, kalau korang perasan, kalau kucing yang bulu lebat ataupun kucing yang bulu dia panjang, memang akan ada masalah hairball yang sangat kerap disebabkan bulu dia ni sedang gugur. Tapi korang jangan risau, masalah hairball ni boleh je nak atasi. Kita guna pelbagai jenis produk macam booster hairball, rumput ataupun kita beli rumput buatan kita buat sendiri dekat rumah. Lepas tu yang ketiga adalah bila dia muntah keluarkan buih dan sebagainya. Yang ni pun ramai tak dapat take note sebabkan dia macam pelik kan, kita cepat risau. Tapi sebenarnya kucing kita tu boleh disebabkan oleh gastrik ataupun perut dia kosong. That's why dia boleh muntah buih. Dan juga benda yang paling kita perlu risaukan adalah bila dia muntah kuning ataupun hijau tau. Yang tu korang memang kena refer kat vet sebab dia memang sangat-sangat bahaya. Yang mana korang dah tahu tu, korang jangan lupa untuk follow kita Simba Malaysia untuk banyak lagi info tentang kucing.